Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada hari ini Malaysia telah pun mengemas kini amaran hujan berterusan. Amaran peringkat bahaya kini masih lagi melibatkan keseluruhan negeri Terengganu. Situasi hujan yang masih berterusan mengakibatkan beberapa kawasan di sekitar Dungun kembali dinaiki air. Penduduk lebih bersedia ketika musim tengkujuh selepas projek bernilai RM1.5 juta di bawah seliaan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS siap sepenuhnya bulan lalu. Taman perumahan itu sebelum ini kerap dinaiki air dalam tempoh yang singkat susulan saliran utama tidak mampu menampung jumlah air yang banyak. Hari ini saya berada dekat Sungai Sura. Ini projek pertama lah di bawah denai Sungai Kebangsaan. Dan ini view dia. Kalau ikutkan kita ada sungai, di sana ada tapak BMX dan bukit baru. Jadi ini antara prospek barulah pelancongan di kawasan Sura ni yang kita ingin majukan. Dan cadangannya untuk kawasan ni JPS ada untuk buat satu wetland lah. Wetland ni untuk dia akan tapis semua sekali air yang akan masuk ke denai Sura ni. Dan ni lainnya dia lah, air Sungai Sura, denai Sungai Kebangsaan. Jadi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada JPS Dungun yang telah menaik taraf kawasan ini. InsyaAllah kita akan sama-sama majukan kawasan ini. Dan saya jemputlah pada semua warga Sura untuk jalan kaki dan memeriahkan tempat ini. Okay, terima kasih semua.
Dalam pada itu, penduduk kampung Belimbing dan Jombok Batu di Hulu Dumun, Terengganu terputus hubungan selepas laluan antara dua kawasan itu runtuh akibat hakisan tanah. Ia menyebabkan mereka terpaksa menggunakan laluan jauh untuk urusan harian. Hakisan tanah turut memberi kesan kepada struktur jabatan berkenaan. Jika tidak dibaiki segera, ia boleh menjadi lebih teruk. Adun Bukit Besi Razali Sulaiman yang turun padang meninjau memberitahu kerja-kerja pembaikan jalan dan cerun di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran telah diluluskan dengan kos RM250,000. Ia dijangka bermula pertengahan Oktober ini selepas proses melantik kontraktor selesai.